dan melalui program khas MARA Gate to Global, kita membantu segala aspek untuk memastikan mereka bersedia untuk memasuki pasaran antarabangsa. Kerana untuk memasuki pasaran antarabangsa ni mereka kena memenuhi syarat-syarat dan piawaian yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut. Dan di situlah sebenarnya MARA membantu melalui projek khas kita Gate to Global. InsyaAllah tahun depan pun kita telah buat keputusan untuk meningkatkan lagi pembiayaan dan juga dana kepada usahawan Perak ni sebanyak 30 juta ringgit, ya, berbanding dengan tahun ini yang berjumlah 26 juta. Kita akan menyasarkan 30-40% lebih tinggi setiap tahun. Jadi saya percaya setiap tahun kita dapat melihat pencapaian dia sentiasa berkembang. Kerana kita di peringkat MARA, prinsip kita hand holding ni berterusan. Bukan kita tidak akan membiarkan mereka ini sekadar memulakan perniagaan, tetapi nak memastikan kelestarian perniagaan dan pengembangan perniagaan mereka ini terus diperkasakan. Kita mempunyai strategi kita untuk tahun-tahun mendatang ini supaya mereka yang berada dalam kategori mikro boleh kita angkat kepada kategori kecil dan seterusnya sederhana, tapi kita mempunyai hasrat yang lebih besar supaya pasaran halal yang hari ini peratusan Bumiputera yang terlibat agak kecil, dan kita mahu pasaran modal ini dipertingkatkan, keterlibatan usaha-usaha Bumiputera. Peranan MARA adalah untuk memastikan bukan saja perniagaan mereka ini sekadar untuk memulakan, tetapi dua peringkat yang paling penting sekali. Yang pertama adalah pertumbuhannya, yang kedua adalah kelestariannya. Kita nak syarikat-syarikat ini akan menumbuh dari semasa-semasa. Sebab itulah aura seperti anugerah usahawan MARA yang kita lakukan setiap tahun ini adalah untuk memberikan pengiktirafan. Antara kriteria penting adalah kita nak melihat berapa banyak yang mengembang dari segi perniagaannya, dan peratusan jualan itu dapat kita saksikan unjurannya akan bertambah dari setahun ke setahun. Kita jangan hanya melihat hal ini hanya soal daging sembelih tak sembelih, kan. Ini lebih besar daripada itu, dalam konteks kosmetik, dari segi pharmaceutical. Ini semua adalah aspek-aspek yang kita harus melihat ekosistem halal itu secara menyeluruh. Dan kita pun sebenarnya di peringkat MARA kita melakukan satu tindakan yang lebih proaktif yang bersifat game changer, kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri untuk memastikan pensijilan itu dapat kita, kesiapsiagaan usahawan-usahawan kita untuk mendapat pensijilan halal itu lebih mudah dan lebih, orang kata, lebih efisien, ya.